Alah, ayah tak percayalah cakap doktor tu. Tiba-tiba pula boleh cakap ayah kencing manis pula. Doktor cakap ayah punya bacaan gula dah tak boleh baca dah. Dah sampai keluar nombor Roman. Kau ni percaya sangat. Kau pun tahu ayah bukan makan sangat benda manis-manis. Ayah kalau biasa yang ayah makan durian campur mayonis, kismis cecah gula. Lagi? Mana manis? Ya, ayah bayangkan kalau kata kena potong kaki macam mana? Ayah potong balik kaki doktor tu. Ayah tak sakit. Ayah ada kencing manis. Tak adalah. Kau percaya sangat cakap doktor tu. Kau ni mudah percaya orang. Kau jangan baru kau kenal doktor tu baru hari ni kau nak percaya. Apa ceritanya? Dengar cerita kamu kena kencing manis ke? Aduh, dah rasanya doktor kencing aku ni. Enggak. Alah, suruh tarik nafas, lepas nafas kencing manis. Mudah sangat.